Hasil penyematan juga membolehkan ikhtiar madani untuk rakyat dilaksanakan. Sejati madani, yakni jawatan kuasa kampung, menjalani kegiatan ekonomi yang mereka tentukan dengan dana sehingga RM100,000. Tahun depan, RM1 bilion disediakan bagi memperhebat ikhtiar madani untuk rakyat. Sejati madani diperluas untuk melibatkan anak-anak muda, menambah pendapatan komuniti seperti program mesin layan diri atau di bidang pertanian, khususnya sistem pengairan baja fertigation. Tahun depan, sasaran kampung angkat madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan sekolah angkat madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta. 4,000 lampu solar madani di Sabah telah dipasang, hampir diperluas ke kampung-kampung dan kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tega dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program kampung angkat dan sekolah angkat madani, sejahtera madani, layak diberi potongan cukai pendapatan.